Nama saya Muhammad Farhan Alif. Saya berasal Iskandar Puteri. Bagi saya berbasikal ni baguslah untuk kesihatan, petang-petang beriadah dengan family, kawan dan semualah. Kami MBIP committed dalam menyediakan kemudahan berbasikal dengan memberikan keselesaan kepada pengguna jalan raya. Dengan adanya laluan berbasikal ini, kami menggalakkan lebih ramai komuniti agar berbasikal di sekitar Majlis Bandaraya Iskandar Puteri dengan lebih selamat. Bagi saya, baguslah bike lane ni. Kalau boleh, kita lagi perluaskan bagi untuk memudahkan kita para riders untuk kaya lebih selamat. Antara ciri-ciri keselamatan yang kita sediakan dalam penggunaan laluan basikal adalah signboard solar panel yang direka khas bagi memberi awareness kepada cyclist tentang keselamatan ketika berbasikal. Dengan inisiatif ke arah bandar rendah karbon, MBIP sentiasa menggalakkan penduduk di kawasan ini untuk menunggang basikal bagi mengamalkan gaya hidup sihat dan juga bagi meluangkan masa bersama ahli keluarga di hujung minggu untuk mengingatkan silaturahim. Apa yang diharapkan oleh pihak MBIP sendiri adalah kami mengharap agar lebih ramai pihak untuk tampil ke hadapan bagi menyahut cabaran kami dalam menyediakan infrastruktur kemudahan lebih environmental friendly dan juga zero emission khususnya kepada warga kota Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Sekian, terima kasih.